Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku ada dua barang baru lah untuk aku buat installation hari ni lah. Tapi main dia yang inilah. Yang ni aku punya objektif utama aku, iaitu nak install slider daripada Evotech. Jadi untuk pengetahuan korang semua lah, ZX4R ni dia tak sediakan slider, body slider macam ZX25R yang sebelum ni, dan terpaksa kena keluarkan duit sendiri lah untuk beli body slider ni. Tapi alhamdulillah harga pun okey, not bad, tak berapa nak mahal lah, boleh lah, masih boleh untuk dibeli lah. Dan barang ni aku bukan beli di Shopee, aku beli direct terus dari Yungchun Kawasaki Setapak. Dan aku berurusan terus dengan Puan Yi daripada Kawasaki Setapak, dan harga pun berpatutan, sangat berpatutan. Okey, nanti aku akan share lah dekat bawah, nombor WhatsApp beliau lah, boleh hubungi beliau nanti. Alright, kita akan buat masangan, stay tune. Okey, mari kita buka apa yang ada kat dalam ni, kita tengok. Right, dia ada dia punya main body slider lah daripada Evotech, sekali dengan ada washer kat dalam dia. Pastikan ada washer lah dalam ni. Lepas tu yang ini dia punya bahagian penyambung, ada dua, dan juga ni bahagian untuk di ni kita akan letak dekat bahagian ni nanti. Okey, ini punya main point dah, sebelum kita nak pasang dua barang ni. Okey, kita pasang ini dulu. So benda ni pun ada dua, dan juga ada dua skru panjang. So ni barang-barang yang kita dapat lah. Okey, alright. Sekiranya kalau payah lah, setengah, kalau aku bagi option lah, ni option yang kedua lah. Kalau tak boleh nak masuk macam aku, tangan kecil boleh masuk kan. So kalau tak boleh, mudah je. Kita buka bahagian bawah ni, skru bahagian bawah ni, satu, dua, bahagian yang dekat slider punya tempat ni, dua, dengan tiga dan empat. Klik ni je, ni paling mudah. Okey, buka dua perkara ni, satu, dua, tiga dan empat. Okey, lepas tu boleh buka macam tu je. So slope daripada bawah je, jadi kita boleh slope dari sini je untuk skru balik. Okey, tak perlu nak buka semua lah. Okey, itu paling mudah. Okey, okey, tak lupa juga okey, dia pastikan ada 4 skru Allen key ni untuk kita pasang dekat bahagian lubang dia nanti dekat sini. Okey, okey, lepas kita dah install yang tapak dia ni, okey, kita boleh tengoklah kat sini. Okey, dia ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Okey, yang pendek ni kita akan install, ada beza pendek dan panjang. Okey, yang pendek ni kita akan install di sebelah kanan, dan yang panjang ni kita akan install dengan body slider ni di belah kiri lah, sebab dia rapat body ni. Okey, itu dia. Jadi begitu sahaja. Masukkan skru dan install. So kena ikat betul-betul sebab apa,
motor ni dia skru dia mudah tercabut bila kita dah selalu bawa dia vibrate dia kuat. So kena pastikan ikat betul-betul. Jadi bahagian bersama kena buka bahagian bawah ni, tepi slider punya skru ni, dan kena buka juga lah ni klip, satu klip. Dan tengah tu sama je. So kepak. Kalau mudah kalau ada cordless, terus tembak pakai cordless je untuk kunci bahagian Allen key tu. So macam aku pakai cordless je lah. So mudah untuk ikat lah. Kalau yang tak ada cordless memang payah sikit lah, memang nak kena buka habis semua lah. Tu je lah. Okey, alhamdulillah selesai. So dua slider, kiri dan juga kanan. Okay, itu saja. Okay, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, nice. Itu saja daripada aku. See ya.